Besar. Member dah tak senang duduk buat perambut. Dah goyang-goyang. Pagi ni seperti yang kita rancang, kita nak pergi Kelong Telaga Air. Kita dah siap-siap beli barang, beli ais batu dengan Mr. Nixon dan kita punya ketua. Ni ketua kita. Hai. Dia driver ke. So sekarang kita akan luncur ke Telaga Air. Kita dalam perjalanan. Awal lagi. Jam menunjukkan jam 2.23 ya. Jam 2.23. Kita akan ke apa? Telaga Air Esplanade. Tempat kita loading barang. Perjalanan kita dah ambil masa 30 minit. Dalam 30 minit dah kita jalan. Kita punya driver masih steady lagi. Juara bertahan. Juara pari. Ni bukan Bapak Buntal. Bapak Buntal nanti kita saksikan video Bapak Buntal. Kita dah kontak dah Kelong tu. Dia kata jam 2 buat dah sampai. Kita mungkin sampai jam 3 kot. Jam 3 tapi tak apa lah. Dia punya bot sampai pukul 6 operasi. Kenapa Jangan sampai tak ada bot lah. Tak ada bot, kita berenang je. Kita dah bayar deposit. Tunggu lah. See ya. Simpang sebelah kanan. Sekarang ni cuaca agak hujan. Sini dah hujan dah. Memang dah hujan. Gelap sangat sebelah ni. Kita dah sampai mana ni dah? Entah. Matang. Matang eh? Ini matang ni. Aku tak tahu sangat ni. Depan tu kan tempel lain matang. Lepas tu saya pilih matang. Kita tengok view. Kalau pakai trombon, pakai jalan matang saya tu. Ya lah, pergi trombol, pergi mancing kat trombol. Kau tak mancing ni kat trombol kan? Tak. Kau jalan-jalan. Ini adalah apa? Gunung Serapi. Gunung Serapi. Depan ni Gunung Serapi. Tapi tak nampak lah sebab ada kabus. Kalau tak nampak lah sampai puncak dia. Ya, sebab dah hujan. Awan-awan menutupi gunung lah. Inilah Gunung Serapi. Inilah Gunung Serapi. View dia cantik. Pernah hiking atas tu? Tak pernah. Jauh. Saya dengar orang beritahu. Tinggi ke? Mau sampai atas tu. UFO sekarang cuaca hujan. Dia hujan boleh dikatakan lebat lah. Hujan memang lebat lah, tapi kita terus go on.
still go on. Wey, Lebat. Yang ni lebat. Yang tadi tu belum. Aduh. Harap cuaca baik lah lepas ni. Mana nak gelong ni tempat ni. Aduh. Member dah pasrah dah. Lebat. Aduh. Jam. Kata-kata. Kita dah sampai JT. Tapi cuaca masih hujan. Kita masih kontak lagi orang punya kelong. Hujan macam mana? Tunggu je lah sampai hujan reda. Apa nak buat hujan. Kita tidur dulu guys. Hujan ni, aduh tak boleh turun. Tidur lah. Decent kau. Hujan lebat. Kita santai dulu, tunggu hujan berhenti. Santai dulu brother. Alhamdulillah hujan dah reda. Ini hujan pertama. Hujan pertama kita kali ni, hujan lebat. Sekarang dah pukul berapa ni? Pukul 4 dah. Sekarang jam sudah pukul 4.30 dah. Hujan baru nak reda. Ni lah muka-muka ni. Dek, siapa nama dek? Nama siapa? Iqbal. Ni biasa lah, Morgan. Ni Nixon. Ni adik kecil. Nama siapa? Ikram. Iqbal dengan Ikram Rizal tengah parking kereta. Ni dekat telaga air. Harap adalah hasil ni. Hujan lebat. Depan tu kelong Kelong. Orang sini panggil kelong lah. Banyak lah sampai sana hujung. Tak tahu kita punya yang mana satu yang kita ambil. Puntun. Puntun apa? Puntun dah panggil. Puntun? Ya yang kau? Ya. Dia bukan kelong, puntun. Oh, dia panggil puntun lah? Aku pun serius lah? Confused tadi tu. Serius lah? Dia cakap puntun lah? Ya, dia kata. Aku panggil rakit, kau panggil kelong. Dia orang panggil puntun. Ni? Puntun house. Lah, puntun house lah. Puntun ke kelong ke rakit betul aku boleh mancing. Hujan lagi guys. Udang besar-besar. Barang semua. Beg aku tu. Baik. Tengok. Wah. Mantap. Boleh. Boleh ni. Dah kecil sangat. Sudah. Dah naik boat dah. Hujan pun kita jalan je lah. Okey lah. Tunggu lapang lah. Lapang bang. Bismillah. Duduk. Orang bawa keluar dari hutan dah bang. Ni Rizal. Sini kalau duduk kok. Duduk dah tu tepi. Tengah boleh duduk ni. Abang driver. Ambil video. Dah jalan. Si abang bapak buntal. Belakang santai je pasang. Belakang. Melayang perasaan. Alhamdulillah dah sampai. Ini rakitnya. Tak apa dia jadi ni. Rakit apa? ABF Circle. Alright, sampai. Alhamdulillah dah sampai. Apa lagi? Labuh hajuran. Santai Aku nak makan dulu lapar. Lepas hujan ni lapar siut. Mantap. Alhamdulillah baru letak dah dapat. Kecil pun kecil lah. Warna emas babe. Lama warna emas ni. Betul-betul emas lah. Dah dapat lah Rizal, kau dah dapat lah Rizal. Di setting. Arus laju ni. Arus tengah laju. Air pasang. Sekejap lagi air surut.
Ya, kita nyatakan masak. Nak masak Masak apa, Nelson? Masak mi dulu. Masak mi Campur. Kau tahu tak sebab apa kita orang tunggu itu hari tak jadi pergi? Sebab tunggu kau. Kau tak ada. Semua tak nak pergi. Semua tak nak masak. Tengok ni gunung depan tu. Gunung Serapi. Tapi tak nampak ni ada awan. Nanti tunggu awan tak ada. Esok kalau awan tak ada nampak tu. Gunung Serapi. Lepas sana tu agak air. Santai bro. Semua tak lama joran Oh ni. Air masih tu. Air laju Air torpedo Tak dapat tu. Arus laju sangat ni. Arus torpedo tengok Benjut sekali Dan pun tak nak makan. Haus kuat sangat. Habiskan adik. Ada 2-3 joran je yang letak ni. Yang lain semua ni angkat joran. Tengok Nixon tengah sibuk masak. Mantap Nixon, mantap. Aku tinggal joran. Ni adalah adanya dapur. Sinki tapi pipe tak ada ni. Kena pakai air ni. Yang air bersih dia sediakan ni. Air kau. Air kaut je lah. Dalam pom. Tapi pinggan, cawan, sudu semua ada kan? Ada. Kuali pun semua ni ada ni. Minyak pun dia sediakan. Kita bawa minyak. Ingat kata ada minyak. Minyak ada, kicap pun ada. Tapi minyak tu dalam. Sos adalah. Mungkin tak tahulah. Ikut minyak nama. Penyewa lama ke apa. Kita pakai yang kita punya lah. Kita bawa. main atas tak? Rekan main atas saya. Ada. Tempat barbecue pun ada ni kalau nak masak. Tapi kita nak mancing tak nak masak barbecue. Ni tempat tidur dia sediakan lah. Boleh tidur sini. Ada tempat solat semua. Wah, bisi dengan awet. Ni ada dia ada buat pendawaian ni. Rasanya dia punya solar ni cas bateri kot. Boleh charge handset. Mantap. Malam okey kan tak Makan dulu. Sup banyak. Tengok. Kita letak udang. Maggi udang. Udang sup. Ni Maggi. Sotong tak sotong? Ada. Ada Sotong dengan udang. Function kan aku beli banyak-banyak. Function. Itu QR. Ingat. Kita makan dulu guys. Kita makan berlatar belakangkan Gunung Serapi. Gunung Serapi dan makanan berapi. Serapi guys. Panas guys. Kita masak. Aku tunggu Umay dia ada mana ni? Umay kau ada like. Aku dah tunggu Umay dia. Santai dah. Tai lo. Malam ni kita makan umai. Umai guys. Kawan makan. Lepas kita makan nanti ikan yang makan kita punya pancing. Dah penuh dah. Lama Nisen tak nampak Nisen. Betul lah dong kau terendam lagi. Kau member seorang dia main Apollo. Kita Aci main Apollo bro. Jom. Orang main botol mana main Apollo. Aduh. Tak Aci lah. Jauh. Ni mesin yang dia cakap hilang tu. Jumpa balik. Jodoh panjang. Dia ada member ah. Dia ada member ah. Dia ambil video kamu. Santai lu. Santai lu brother. Ajar Ada lauk kita malam ni. Ada lauk. Gambar orang tu. Sudah naik dah. Ni. Tukang masak kita. Asam pedas. Katakan. Ni goyang lagi. Asam pedas. Bahan asam pedas kau bawa tak? Apa tu? Asam pedas punya bahan. Asal keping tu kah? Asam pedas. Tinggal. Aduh, macam mana buat asam pedas? Dapat tu kan dah asam juga. Dia ada limau. Limau. Belasah je lah. Yang penting jadi. Ada rasa-rasa dah. Limau asam tu juga kan. Mana pakai potong tu? Yang penting rasa masam. Kau tak pakai plier ke potong? Apa ya? Plier kat depan. Dia lagi guys. Strike lagi. Kali ni dia Wow, saja. guys.
Kau jangan cakap kumpau ni. Ni. Jadi ni. Dapat tu bunta malam. Ni kena jampi ni, kena jampi. Tu ada air panas tu. Pakai jampi. Dia lagi guys. Kali ni ada saiz besar. Member dah tak senang duduk buat perambut. Ada goyang-goyang. Member ni tadi buat perambut tak siap-siap. Member angkat je kan. Guys. Sudah terbalik. Kau tengok. Ikan dah naik lah. Kau buat perambut lagi buat apa? Orang dah berapa kali angkat dah ni. Umai lah. Abang Nixon dah masak umai guys. Ni masak nasi. Umai. Lepas ni masak nasi dengan asam pedas Ya. Lauk dah ada. Umai. Enak sekali. Amat Asam limau. Member strike. Dah on lah. Dah. Member strike. Ikan apa senangin? Kerapu ni. Cakap. Buntal. Cakap. Alhamdulillah. Kenapa ni? Kau pipi ke? Mantap guys. Nampaknya. Kan. Kuat tariknya. Umpan hidup Guys, ada lauk kita malam ni. Umpan hidup Tak. Dan kopi. Mantap ikan apa ni? Letak ke lampu. Ya, dapat guys. Apa guys? Ikan apa ni? Kumpau guys. Dapat guys. Mantap Kumpau kali guys. ni. Letak kumpau. Apa perkembangan kita hari ni? Pengembangan terbaru. Ikan terlepas guys. Ikan jatuh lah. Kan jatuh. Malam makan malam. Baru nak makan. Jan. Kosong-kosong Kosong-kosong. Apa kosong-kosong? Dah ada video ni. Dia reset balik. Macam mana boleh sangkut tali tahu. Saya masih menunggu. Aduh, ikan ni tak makan-makan ni. Susah lah. Ikan, oh ikan. Di mana engkau ikan? Ni kita buat umai. Umai sotong. Tunjuk. Ya, umai sotong lagi. Tadi umai udang kan. Ni umai sotong. Ya, mantap. Chef kita. Ayah. Apa ni? Dah Apa lama ni? ni. Umai ni sekejap je. Buat je. Okay guys, kita Okay, guys. tecah je orang guys. Okay guys. Mana orang yang tengah baring ni? Ni mesti akan telanjur lah ni. Apa? Akan telanjur ni. Ni. Alasannya air dekat sangat. Mana ikan nak makan kita? Ni baring-baring ni confirm tidur ni. Baring-baring ni confirm lah lanjut sampai pagi. Tengok aku siap pakai ni kan tidur. Confirm ni. Ayam video tu. Aduh, lagi dah. Alasannya tu. Dah lari. Begitulah kehidupannya. Okey, tutup. Air masih deras, inilah situasinya. Ni lah. Kata pemancing tegar. Ni air deras sikit. Dah, tak nak Kita mancing. belum makan. Kita layan video dulu. Ni. Yang penting dah sampai ikan tadi kan. Tolong cut video ni. Aduh, Abang Rizal kita mana? Abang Kita dah Rizal. tidur dalam. Dia dah tidur. Ini Abang Rizal kita sedang baring. Tak, aku tak tidur. Aku tak tidur. Apa ni baring-baring ni? Angkatlah. Kita tu pergi depan dah bro. Dah, santai dulu sekejap. Aduh. Ni lah. Macam mana nak mancing ni? Air deras. Semua joran kita angkat. Tak dapat nak baling. Sebab deras sangat air. Ni layan video.
Ni layan PUBG lagi ni. Aduh. Ada game ke? Ada. Air laju gila guys. Laju gila air. Air laju. Hasil dia memang tak ada lah, tengok joran sampai ke sana. Laju air ni. Dengan angin lah kuat. Macam nak ribut lah. Masih santai-santai, angin kuat lah. Macam nak hujan ni. Rasa macam nak hujan ni. Macam nak hujan ni. Ha? Kau nak kencing? Mak kencing lah dalam bilik air. Aku tengah rekod video. Tengok guys, ni bukan kena dapat ikan ni. Tengok. Pakai batu saiz 4 ke saiz 5 pun macam ni lah. Sampai habis. Arusnya laju sangat. Sampai habis lah. Habis. Arus torpedo betul. Pakai batu ladung 45 pun habis. Paling besar pun 5 je batu. Arus mau laju lah. Ikan duri. Alhamdulillah dapat juga lah duri. Buat lauk guys, buat lauk. Ikan duri guys. Ikan duri dapat lagi. Janji tak kumpau. Janji tak gumpau kan? Alright. Pergi tidur. Apa? Aduh, pecah juga buntal rupanya. Air surut ni. Tapi ikan kan ikan. Bak kata Rizal ikan kan. Ni. Tak pakai. Kalau buntal tak pakai. Orang lain dapat tak pakai pula. Kalau dia dapat boleh. Aduh. Buntal tak pakai. Bermakna aku tak geng dengan buntal lagi. Aduh, tak apa. Tak apa. Jual aku dah kemajuan aku. Ada lagi. Tunggu kejap. Air dah slow ni. Dah datang. Nampaknya Morgan telah sabotaj Rizal baling ikan buntal kat tempat dia. Macam Tak boleh. takkan gulung bro. Aduh. Pindah tempat. Kenapa? Takut buntal makan umpan kau. Tak. Raja buntal. Aku bukan ada buntal lagi lah, Morgan. Apa bro? Macam mana? Okey. Yang saya kau tak main kalah dulu. Seven Ice ke? Sorry lah tak main saya setia dengan botol. Main botol. Tak main tipu dah. Setia tapi kupau pun. Apalah. Setia lah dengan botol. Tak main lah. Joran kita dah dilabuhkan semua. Air tak berapa deras. Air cun-cun dah ni. Kau. Air surut ni. Ya, mantap. Silau lah kau ni. Fighter. Nanti tak ada Tak nampak lah. tak ada like. Habis depan aku lah. Ni siapa dapat ni? Morgan. Ni siapa dapat ni? Ikan Morgan tu. Ni Ni. Ikan kau lah tadi pada sini aku dapat balik. Aduh. Apalah tangkap buntal. Buntal tu. Saya dah beralih tadi buntal. Aduh. Ikan kau tadi makan sini. Member dah macam dah give up je ni. Tidur lah. Awal lagi jam 1:06 ni nah. Kalau angler mana boleh cakap mengalah. Elok lah. Kalau nak mandi pelampung ada. Okey. Dah, jangan mengacau. Kita akan info lagi ya. Mantap. Bom guys. Pakai pelampung dapat sumpit. Bom guys. Ui, mantap. Sedap ni ikan ni. Guys. Asam pedas sedap Wow. Nah, baru baling ni. Baru baling. Guys, kumpau. Kau umpan apa? Ha? Udang ke? Udang. Udang. Oh, mantap. Kumpau guys. Member baru balik. Dia dapat. Agak besar agak ni. Kumpau. Ni buntal siapa ni? Siapa punya buntal? Aduh, Morgan punya buntal. Yang berdiri tu bapak. Yang punya buntal tu dah tak tahu. Ini Morgan punya buntal lah. Dia letak sini aku yang dapat pula.
Pas tu dapat tu lagi. Okey, sekarang ni kita menarik. Ada ke tidak ada? Ada. Dua. Double strike. Hihi, pelapong. Tengok lu. Walaupun bukan pancing dia. Ni aku tengah naikkan dia. Nampak tak aku leg? Mantap ah. Mana kau nak dapat factor macam ni? Kau tadi kau harapkan Rizal masa bagi sudah dia tadi. Dia fokus kat mancing dia je. Kita dapat ikan apa ni? Gelut. Sesumpit. Kan? Ikan sumpit. Kalau Sarawak kita panggil ikan sumpit. Sama lah aku. Sama Kau janganlah ambilkan buntal tu. Itu daripada tadi tu kat situ. Aduh. Ya. Nah. Arus. Apa perkembangan sekarang ni? Ada gigit-gigit tapi Tengok banyak belum sangkut. Belum sangkut Sikit lagi. Belum sangkut ke memang tak sangkut? Air baru nak pasang. Tak apalah. Ada lagi ni. Mana? Jom balik. Mau tidur sih. Sejuk. Aku dah ngantuk. Wih. Gila. Kecoh. Kecoh. Jangan sampai aku nyuruh Pak Kodi dalam situ. Kita nak ke depan. Aduh. Yo. Penyanyi. Aduh semua menyanyi. Saya berlagu deh. Siapa lagi? Lagu. Apalah Baris Ali. Jangan nanti kita akan bersama. Ni. Nampaknya Morgan dah dapat ikan walaupun gelama. Yeah. Alhamdulillah. Ada orang nyorok. Ada orang nyorok. Bukan main nyorok lagi. Aduh orang menyorok. Aduh apa tu? Aduh yai. Sakit hati. Aduh. Orang dah cakap ni kau berlagak kutuk aku pakai yoyo ke apa. Kau tak dapat.